Assalamualaikum tuan. Okey, video kali ini saya akan terangkan peranan ataupun fungsi pengguna yang mempunyai roles Certified Professional Mutawif ataupun CPM yang ada dekat WordPress lah, kat eHash, maksud saya kat eHash. Macam mana dia boleh hantar iklan ataupun senarai dalam directory ni lah. Okey, first dia kena log masuk melalui eHash. Bila dia tekan log masuk melalui eHash, dia akan bawa ke eHash punya login lah. Okey, macam tuan boleh nampak dia pergi ke eHash.my lah. So dia akan masukkan dia punya uh, apa login ataupun dia punya account. Okay, contoh macam ni saya buat satu contoh account yang ada roles PM lah. Okay, kemudian dia akan log masuk dan dia akan dibawa terus ke laman web directory lah. Maknanya dia takkan masuk eHash lah. Kalau dia masuk melalui directory dan log masuk melalui directory, dia akan pergi semula ke website directory. Tapi kalau dia login di eHash, dia akan masuk di eHash punya website lah. Macam ni dia sebab dia login masuk melalui directory eHash.my. Jadi bila dia sign in ataupun log masuk, dia akan redirect semula ke website directory eHash. Okey. Ini adalah panel ataupun menu bagi CPM lah, yang pengguna yang ada roles CPM. Kat sini saya terangkan bawah ni semua sama dengan guest user. So CPM pun boleh tengok iklan atau senarai, dan dia juga boleh buat carian dan tapisan kat sini lah untuk cari iklan. Okey. Sama juga dengan pengguna lain yang tak ada role CPM. Sebagai contoh, dia sama macam guest user lah. Guest user cuma dia boleh tinggalkan ulasan lah. Untuk CPM dia berbeza, dia boleh hantar iklan ataupun senarai lah. Okey, kat sini ada menu senarai saya. Maknanya bila tekan senarai saya, dia akan tunjukkan senarai ataupun iklan CPM lah, ataupun pengguna yang ada role CPM. Okay, kat sini boleh cari iklan yang telah dibuat atau senarai yang dibuat. Contoh status, nak cari senarai ataupun iklan yang mempunyai status diterbitkan ke, menunggu kelulusan ke, boleh filter lah ataupun tapis lah. So dia akan keluar kat sini tapisan kat sini. Okey, kemudian dia boleh pilih jenis senarai, pilihan atau biasa. Pilihan ni bayar lah. Untuk biasa ni biasa punya listing lah ataupun senarai biasa. Kita set tempo dia adalah setahun lah. Maknanya kalau hari ni dia submit iklan ataupun senarai ni dan admin approve ataupun luluskan, iklan tu akan bertahan selama setahun di dalam directory eHash ni. Okey, untuk pilihan dia sama, dia iklan tu akan bertahan selama setahun ataupun senarai tu akan bertahan selama setahun, tetapi label pilihan tu dia akan mengikut tetapan yang admin buat lah. Contoh kalau dia bayar untuk sebulan, maknanya iklan dia akan keluar di hadapan selama sebulan. Kalau 3 bulan, 3 bulan. Kalau setahun, setahun. Okey. Kat sini ada senarai iklan yang dibuat. Macam ni tuan boleh tengok ada status ditolak, diterbitkan, ni sebagai contoh ya. Okey, ni dah diterbitkan, maknanya boleh tengok lah. Dia boleh tengok dia punya iklan lah. Ini contoh. Okey. Kita back balik. Okey, ni ditolak. So ditolak ni admin boleh bagi sebab kenapa ditolak sekali lah. Okey. Dan ni pula ada draft. Okey, contoh edit. Okey. Ini contoh untuk edit semula senarai ataupun iklan di directory. Okey, untuk hantar senarai baru ataupun iklan,
cuma tekan button hantar senarai baru. So dia akan pergi ke page hantar senarai lah. So dia ada step by step kat sini, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4. Okay, saya tunjukkan tuan contoh macam bagaimana kita nak hantar senarai. Okay, jangan risau, senarai ni dia takkan hilang lah. Nampak dia masuk draft kan. Jadi kalau kata dia orang nak isi 2-3 hari pun tak apa, sebab benda ni bila dia isi satu maklumat, contoh macam ni saya buat, dia boleh simpan dan teruskan. Maknanya dia boleh save lah. Jadi bila katalah dia tak ada masa nak buat, mungkin dia buat langkah sampai langkah 2. Jadi maklumat sampai langkah 2 tu takkan hilang lah. Dia boleh sambung balik lah, continue balik lah. Contoh macam ni, kita edit balik, dia boleh sambung balik lah kat sini. Okay, bila dia simpan, make sure yang mana require kat sini kena isi lah, kemudian boleh simpan lah. Okay, saya tunjuk contoh nak hantar baru senarai baru. Okay, kat sini saya buat. Okay, saya letak nama kat sini, kemudian boleh upload gambar profile. Okay, gambar profile ni dia akan keluar di sinilah. Okay, ini adalah gambar profile lah, gambar profile Mutawif lah. So kalau ada 10 Mutawif, so 10 gambar lah Mutawif. Jadi kat sini boleh masuk satu gambar lah. So kalau ada 10 jenis iklan, dia boleh letak 10 iklan lah, berbeza gambar lah, profil. Okay, kemudian tarikh lahir dan nombor kad pengenalan ni kita takkan tunjuk di hadapan. Kat sini tak ada, kita tak tunjuk sebab benda ni adalah urusan peribadi dan data penting, jadi kita tak tunjuk dekat di senarai ni lah. Ini untuk rujukan admin saja. Kemudian jantina, diorang boleh pilih lelaki, perempuan, serta perkahwinan, pendidikan, pengalaman, tahun pengalaman, latar belakang sebagai Mutawi, hobi, kegemaran dan kemahiran peribadi. Kemudian dia boleh simpan dan teruskan. Okay, kemudian dia akan pergi ke langkah 2, maklumat senarai. Okay, tajuk senarai ni ataupun iklan ada keluar kat sini lah. Ini tajuk dia lah. Okay, kat sini dia boleh pilih bahasa, negeri. Okay, pengalaman haji dia berapa lama, penerangan negeri. Okay, penerangan ni adalah penerangan di sinilah. Okay, penerangan maklumat senarai dia. Dia boleh cerita sedikit pengalaman dia. Okay, kemudian dia boleh simpan dan teruskan. Kalau dia nak isi besok, dia boleh tutup terus dan dia boleh sambung balik besok lah. So maklumat yang tadi tu tak akan hilang lah, dia akan simpan dalam database lah. So bila dia buka, ada lagi. Okay, langkah ketiga, maklumat hubungan. Kat sini ada nombor telefon. Boleh pilih country code kalau dia nombor lain. Okay, kemudian WhatsApp pun sama. Email dan juga laman web. Laman web ni optional atau pilihan, sama ada dia nak masukkan ke atau tak, boleh juga. Kemudian dia boleh masukkan dia punya pautan media sosial. So ada kat sini ada banyak lah platform. Kita ada letak Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn, Telegram dan lain-lain lah. So dia boleh masukkan URL social media dari di sini. Okay, kemudian dia akan keluar kat sini lah. Kalau penuh dia punya social media tu, so akan keluar kat sini lah semua. Okay, jadi alamat penuh dia akan keluar di sini lah, alamat penuh. Dan latitude, longitude ni ambil dekat Google Map lah. Tandakan lokasi anda di Google Map. Contoh dia pergi kat Google Map, dia pergi ke alamat dia. Contoh, okay, saya pergi Surau Al-Rada ni, Bukit Raja. Okay, dia nak pergi ke ambil, dia boleh copy kat sini latitude dengan longitude dia lah. Ni latitude dan ni longitude dia lah. Okay, dia boleh copy dan paste dekat sini lah, longitude dan latitude. Kemudian pinpoint tu akan tunjuk lokasi dia lah yang tepat. Kalau dia masukkan alamat penuh saja tak mencukupi, dia kena masukkan latitude dan longitude supaya pinpoint map ni akan tunjuk lokasi dia lebih tepat lah. Okay, kemudian dia boleh simpan dan teruskan. Okay,
Ini adalah cover image atau gambar muka depan gaya Facebook. Okay, kita buat macam Facebook juga. Yang di sini, okay, ini cover image. So inilah gambar yang akan keluar di sinilah kat senarai ni atau iklan ni. Okay. Kemudian dia boleh masukkan URL video promosi, macam saya cakap, untuk video YouTube dan Vimeo lah. Untuk Vimeo dia boleh ambil URL Vimeo, dia letak saja URL Vimeo, YouTube pun dia letak je. Macam YouTube dia just copy URL tu, dia letak je kat sini. Sama juga dengan Vimeo. Vimeo copy je URL video tu dan letak di sini. Dan dia kemudian akan boleh play lah kat sini. Okay. Kemudian blog, okay, pengalaman haji dan umrah, dia boleh cerita sedikit pasal pengalaman haji dan umrah dia. Kat sini dia boleh cerita lah pengalaman haji dia. Okay, kemudian untuk label pilihan, dia boleh memohon senarai pilihan berbayar. Okay, pentadbir akan startkan pembayaran secara manual. Maknanya bila dia tekan kat sini, dia tik kat sini, dia boleh pilih tempoh berapa lama dia nak senarai atau iklan dia dalam label pilihan. Kalau sebulan, maka iklan dia akan keluar di hadapan ni selama sebulan lah. Okey, dapat tak label pilihan, dia akan keluar selama sebulan dan iklan dia akan tetap ada selama setahun lah. Itu adalah iklan biasa. Okey, kat sini di sebulan, kemudian ada maklumat yuran berapa dia kena perlu bayar, kemudian nama bank, nama akaun, nombor akaun. Okey, di sini maklumat ni boleh edit lah nanti di bahagian admin ataupun access admin. Kemudian dia boleh upload receipt kat sini, bukti pembayaran. Dia boleh muat naik receipt, gambar receipt. Kalau telefon dia boleh screenshot lah. Dia terus masuk kat sini upload. Kemudian ada kotak saya bersetuju dengan terma dan syarat. Okey, itu saja. Kemudian dia boleh hantar senarai untuk menunggu kelulusan daripada admin lah. Okey. Kat sini juga kita ada buat button shortcut hantar senarai. So dia senang lah, dia nak hantar senarai terus, so dia akan masuk terus ke sini lah. Itu saya. Okey. Satu lagi kelebihan, kita tambah notification. Okay, jika admin ataupun iklan CPM ni telah diluluskan ataupun dibatalkan atau ditolak, dia akan keluar notifikasi di sinilah. Okey. Ni contoh notifikasi, dia boleh tekan lihat semua notifikasi. Notifikasi ni kita simpan selama 7 hari je lah. Contoh senarai ditolak, senarai diluluskan, so dia boleh tengoklah kat sini. Dan dia juga akan terima email jika senarai dia atau iklan dia ditolak ke diluluskan, ataupun ada orang komen ataupun tinggalkan ulasan baru, ataupun admin edit ulasan dia. Okey, kat sini dia boleh lihatlah dia punya notifikasi. Okey. Kemudian itu saja untuk pengguna CPM ataupun Certified Professional Mutawif. Sangat senang sebab kita buat step by step, hantar senarai ataupun iklan. Dia jika admin approve, dia akan terus keluar kat sini lah. So itu saja. Sekian, terima kasih. Tunggu video seterusnya untuk access admin pula lah. Saya akan terangkan video untuk penggunaan admin untuk approve ataupun nak uruskan iklan ataupun directory ni lah. Okay.